Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustazah Firwani. Jadi pada video kali ini saya akan mengajar anak-anak murid sekalian Pendidikan Islam tahun 2 dalam bidang akidah yang bertajuk Tuhanku Al-Ahad dan As-Samad, atau dalam bahasa Melayunya kita boleh sebut Tuhanku Esa dan tempat bergantung. Jadi pada pembelajaran kita yang lalu, Ustazah telah berkongsi kepada anak-anak murid sekalian bahawa terdapat 99 nama Allah yang perlu kita ketahui. Dan Al-Ahad dan As-Samad merupakan 2 daripada 99 nama Allah tersebut. Jadi pada video ini Ustazah akan fokus kepada 2 nama Allah ini. Baiklah, pertama, Allah Al-Ahad. Allah Al-Ahad bermaksud Tuhanku Esa. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Esa, tunggal dan tiada yang berhak disembah melainkannya. Maksudnya dekat sini, dekat dalam dunia ni hanya ada Allah sahaja Tuhan kita. Tiada Tuhan lain selain daripada Allah, kerana Allah itu Esa. Tadi Ustazah telah berkongsi berkaitan Allah Al-Ahad. Sekarang, apakah itu Allah As-Samad? Allah As-Samad atau kita boleh sebut sebagai Tuhanku tempat bergantung. Jadi, kita akan baca maksud ini bersama-sama. Allah As-Samad. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pelindung, tempat tumpuan segala hajat. Jadi, apakah dalil nakli Allah Al-Ahad dan As-Samad? Mari kita lihat. Dalil nakli Al-Ahad. Baiklah, sebelum Ustazah baca dalil nakli ini, Ustazah nak maklumkan kepada murid-murid bahawa dalil nakli merupakan dalil yang kita ambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, dalil nakli bagi Al-Ahad adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Surah Al-Ikhlas ayat 1. Seterusnya, dalil nakli As-Samad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahus Samad. Maksudnya, Allah ialah tempat bergantung. Surah Al-Ikhlas ayat 2. Tadi kita dah belajar berkaitan dalil nakli. Sekarang Ustazah akan terangkan berkaitan dalil akli Al-Ahad. Baiklah, dalil akli ini merupakan dalil yang kita boleh ambil daripada akal. Dalil yang bersumber daripada akal kita selagi perkara tersebut tidak melanggar pernyataan Al-Quran dan hadis. Jadi apakah dalil akli bagi Al-Ahad? Melalui akal kita dapat melihat bahawa aturan alam yang sistematik. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang mentadbir seluruh alam ini. Dan jika dunia ini mempunyai lebih daripada satu Tuhan, huru-hara pasti berlaku. Seterusnya, dalil akli As-Samad. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan seluruh alam ini. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perlindungan kepada semua makhluk. Maka sudah pasti seluruh alam memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat bergantung. Kerana Allah yang menciptakan segalanya dan Allah yang menciptakan kita dan Dia yang dapat memberikan perlindungan kepada kita, maka kita sebagai manusia memerlukan Allah sebagai tempat bergantung. Tiada Tuhan yang lain selain Allah. Tindakan yang membuktikan keimanan terhadap Allah Al-Ahad dan As-Samad. Baiklah, jadi apakah
tindakan kita yang membuktikan kita ni beriman dengan nama Allah Al-Ahad dan As-Samad. Mari kita lihat. Tindakan yang pertama adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, di mana kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala serta sentiasa beribadah. Kerana bila kita beribadah itu merupakan bukti kita percaya bahawa Allah itu Tuhan kita yang layak kita sembah. Kedua, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita rajin berdoa dan melakukan solat hajat. Kenapa kita berdoa? Kenapa kita solat hajat? Kerana kita minta kepada Allah. Allah merupakan tempat kita bergantung. Yang ketiga, menjadi Muslim yang taat, di mana kita berusaha dengan bersungguh-sungguh bila kita nak sesuatu, kita berusaha. Dan yang kedua, kita meyakini pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala serta sentiasa muhasabah diri. Kita berusaha sebab kita tahu bila kita berusaha Allah akan bagi mengikut usaha kita. Dan kalau kita tak dapat pun benda tu, Allah dah beri yang terbaik buat kita. Kerana setiap perkara yang kita buat ni adalah mengikut ketentuan dan keredaan Allah. Dan kenapa kita kena yakin dengan pertolongan Allah? Sebab bila kita yakin, maksudnya kita tahu yang Allah itu ada untuk tolong kita. Allah itu hanya satu-satu Tuhan tempat kita berserah dan bergantung. Kerana kita ini merupakan manusia yang lemah, jadi kita perlukan Allah. Jadi kita perlu yakin bila kita minta pertolongan. Dan sentiasa muhasabah diri sebab kadang-kala perkara yang berlaku di sekeliling kita dan perkara yang berlaku dalam kehidupan kita ni merupakan faktor dia adalah daripada dosa kita sendiri. Dan bila kita bermuhasabah, kita akan perbaiki diri, perbanyakkan ibadah, perbanyakkan untuk menolong orang lain dan yakin pada Allah, maka Allah akan mudahkan hidup kita. Jadi sebelum Ustazah mengakhiri tajuk kita pada kali ini, suka untuk Ustazah berkongsi kepada anak-anak murid sekalian sebuah kisah yang boleh kita ambil iktibar. Yang bertajuk, kisah dia bertajuk Hujan dan Doa Alia. Hari itu cuaca sangat mendung. Alia berjalan kaki pulang dari sekolah kerana van sekolah rosak. Dia risau sebab jalan ke rumahnya jauh dan langit mula berpetir. Tiba-tiba, hujan turun dengan lebat. Baju dan kasut Alia basah kuyup. Dia tak bawa payung. Dia berdiri di bawah pokok menggigil kesejukan. Dalam hati, Alia berdoa, "Ya Allah, lindungilah saya. Saya takut." Dia teringat apa Ustazah ajar pagi tadi. Al-Ahad bermaksud Allah itu satu-satunya Tuhan. Tak ada siapa sama macam Allah. Allah itu Esa. As-Samad maksudnya semua orang perlukan Allah. Bila kita susah, kita minta pada Allah. Seketika kemudian, seorang makcik yang menaiki kenderaan melihat Alia sedang kesejukan. Maka dia pun berhenti. Makcik itu berkata, "Mari nak, makcik tumpahkan kamu dengan kereta. Basah dah tu." Alia rasa sangat bersyukur. Dalam hati dia tahu Allah mendengar doanya dan menghantarkan bantuan kepadanya. Alhamdulillah. Pengajaran cerita. Bila kita dalam kesusahan, kita boleh terus berdoa kepada Allah. Allah itu As-Samad, tempat semua orang bergantung. Allah itu Al-Ahad, satu-satunya Tuhan yang sentiasa mendengar dan membantu.